Dari segi ruang pendidikan, matrikulasi belum ada di Negeri Terengganu. Kalau faham masalah keadilan, maka terpaksa kita bukan saja setuju tetapi segerakan pelaksanaan projek matrikulasi Terengganu. Jadi jika Golek kata dulu segera semua technical issues ini, berapa bulan boleh selesai atau berapa minggu dengan JKR semua ni boleh berapa tahun? 3 bulan dah nak siapkan supaya they can start work. 3 bulan, 2 bulan. Okay. Jadi projek ini Menteri Besar terpaksa pantau, ke siap 2 bulan ikut pengarah JKR. Kalau tidak, pengarah JKR, pengarah pegawai daerah, jawablah nanti.